Ya, silakan Prof. Baik. Terima kasih Prof. Madya Dr. Zaini selaku Fellow kanan di Institut Kajian Etnik UKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Marilah sama-sama kita uh, menghadiahkan surah Al-Fatihah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Dan seterusnya kita juga menyampaikan hadiah kepada kita kepada datuk nenek moyang, khususnya dalam perbicaraan petang ini mengenai Datuk Una Naning, maka kita hadiahkan hadiahlah kepada datuk nenek moyang leluhur daripada waris kerabat Naning, sama ada yang ada di tanah asal tapak Naning, iaitu Nagari Naning di Sumatera Barat, maupun yang di Melaka. InsyaAllah, dan kita hadiahkan hadiah juga kepada kaum kerabat keluarga kita lah yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni mereka dan mencukupi rahmat ke atas turut mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah hamdan syakirin. Alhamdulillah hamdan syakirin. Alhamdulillah hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amatu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ya Tuhan kami dan keberadaanmu untuk melaksanakan program petang ini, itulah wacana bagi berbincangkan tentang urusan hal ini yang bersabit dengan urusan kehidupan kami juga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang telah dosa-dosa keluarga datuk nenek moyang dari waris kerabat daripada Nani yang telah meninggalkan kami, yang telah kembali kepadamu. Berilah rahmat ke atas ruang mereka juga. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan mohon perintahmu, berikanlah petunjuk kepada kami untuk melihat yang benar itu benar, yang patut itu batil. Dan kami mohon padamu, ya Allah, rahmatmu agar kau mudahkan urusan kami dalam merungkai kemelut dan juga permasalahan yang kami sedang hadapi pada hari ini. Semoga perjumpaan petang di sentiasa mendapat rahmat dan juga berkat dan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kita dapat bertemu petang ini. Petang ini saya ingin ngalu-ngalukanlah rakan-rakan datuk-datuk yang datang dari jauh, antaranya Datuk Efi serta isteri daripada Nagari Naning, Sungai Nanyang, Bukit Barisan, Sumatera Barat. Terima kasih kepada Datuk Seri Budiman bersama kita daripada Ipoh, dan juga rakan-rakan ahli daripada kita, ahli-ahli akademik, saudara anak saya ni, Irfan dia, tamu kita petang ni, dan juga rakan-rakan yang di luar sana yang mengikuti program kita melalui Zoom maupun yang mengikuti program kita melalui TikTok secara live. Baik, insyaAllah petang ni saya akan kongsikan hasil kajian yang saya telah cuburi selama beberapa tahun mengenai Naning, dan pastinya ada sebab mengapa saya terlibat dengan perkara ini, dan saya akan kongsi satu persatu. Baik, pertamanya mengapa saya pilih tajuk ini? Apa motivasinya? Jadi bermula dengan saya terlibat di Institut Alam dan Tamadun Melayu pada tahun 1999. Daripada tahun 1999 saya bersama dengan Profesor Ulum dan Dr. Samsul Amri. Sehingga 2009 di Institut Alam dan Tamadun Melayu saya banyak berkecimpung terlibat dalam kajian-kajian, persidangan, seminar mengenai warisan dan peradaban alam Melayu. Kemudian saya telah pun kembali ke ATMA sebagai pengarah pada tahun 2017 hingga 2020, dan di sinilah ketika saya mempunyai sedikit ruang untuk melaksanakan lebih banyak program sampai dengan soal warisan dan kebudayaan. Baik, yang kedua,
Di dalam dunia akademik, kita banyak bergantung kepada bahan-bahan yang bersifat dokumentasi. Tetapi dalam soal adat, ya, sumbernya banyak berbentuk lisan. Ya, sumber lisan ni mengenai adat ni yang menjadi masalah apabila orang yang menghafal teromba, yang menghafal uh, adat, ya, yang tahu tentang adat ni meninggal dunia. Jadi bila banyak dari keluarga kita yang meninggal dunia, maka kita tak ada dokumentasi lagi dan kita tak dapat nak rujuk ke mana. Masalah dengan sumber lisan ni, kalau Datuk A kata cara kita melakukan sesuatu adat tu ialah begini, 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 Datuk lain pula tidak, Datuk lain pula kata bukan begitu, kita kena buat begini, begini. Jadi bila dua sumber lisan datang pada kita, yang mana satu kita nak terima. Jadi kita tengok banyak lagi lah hal-hal berlaku sepanjang saya dengan hal-hal ini. Terima kasih Datuk Zul, terima kasih daripada Tempat daripada Rembang. Baik, jadi kita bimbang hal pupus dan hilang hal-hal tentang adat ini, jadi penting bagi kita untuk buat dokumentasi. Jadi sebagai institut kajian di Atma maupun kita ni, kita mementingkan persoalan tentang uh, dokumentasi supaya mudah nak dirujuk. Jadi bila tak ada dokumentasi, tak ada bahan nak dirujuk, jadi kita bergantung kepada lisan. Satu masa dulu dalam konteks Datuk Pepatih Nan Sebatang ni, dulu orang-orang dulu menghafal, ya, dia menghafal perompak. Perompak itu adalah patah petitir dan itu ungkapan-ungkapan yang disebut dalam bentuk sloga, tapi menyampaikan maksud peraturan dan juga adat. Jadi kalau seseorang tu dia hafal tentang aturan-aturan tu, dia akan sebut cara. Jadi kalau macam kita hafal Quran lah, kalau hafal Quran ni dia baca ayat ni betul, kawan ni baca betul. Tapi kalau dia baca tak betul, kawan ni tegur, maka dia betulkan. Jadi dalam dunia Minang, dia ada teromba yang dihafal oleh orang-orang tutu, orang lama-lama ni. Persoalan yang timbul bila orang lama-lama ni semakin lama semakin pupus dan semakin lama semakin hilang sumber itu. Jadi menjadi masalah kepada generasi muda. Jadi sebagai ahli akademik, kita perlu melihat bagaimana kita dapat supaya mengumpulkan maklumat dan menjadikan dia satu bentuk dokumentasi. Baik, kita beralih kepada slide. Mengapa ni saya dah sebut tadi? Baik, mengapa saya pilih juga tajuk ni? Baik. Jadi satu motivasi besar yang tinggi juga dalam hal saya mengkaji ini semasa saya di UKM ni ialah kerana bila saya tahu saya pun orang Minang rupanya. Ya. Sejak tahun 81 lagi, keluarga saya di Kelantan telah pergi ulang-alik antara Kota Baru dengan Singkarak, iaitu Nagari Singkarak di Solo, ya, di sana. Dan masa itu saya masih budak-budak. Jadi bila saya dah bekerja di UKM ni, saya banyak terlibat dengan warisan itu dan ini. Dan akhirnya saya tahu, oh pentingnya saya kena tahu asal usul saya. Jadi saya pun pergilah ke Nagari Singkarak bermula tahun 2018. Ya. Di situlah saya tahu saya adalah Pusi Kembang. Saya membawa gelar keluarga Raja Mahkota Basar. Dan saya ada safilah keluarga 7 keturunan Minang dalam satu buku yang tebal yang menunjukkan safilah keluarga ada 3,000 nama bonda, 3,000 nama dalam Minang ni ada seperti ini dia mengikut jalur ibu. Jadi ada 3,000 nama orang perempuan dalam tu, termasuklah mak saya. Ya, jadi saya mulalah mengkaji tentang adat Patih dan saya pergilah ke tanah datar di sana. Baik, latar belakang dan lokasi. Kita tengok dulu tentang Melayu Minang. Ada orang kata Melayu itu Minang, ada yang kata Melayu Minang itu bukan Melayu. Tapi di dalam bidang ilmiah ini kita sebut Melayu itu adalah satu rumpun, Minang adalah salah satu daripada etnik besar dalam rumpun Melayu. Baik, di sini saya nak kongsi sedikit apa yang disebut oleh Profesor Samsul Amri, Profesor Ulung, ya. Dia bagi dua definisi. Dia kata satu definisi authority, satu lagi definisi harian. Definisi authority ialah satu definisi yang diberikan oleh pihak berkuasa. Misalnya di Malaysia, kalau kita kata apakah Melayu, maka kita rujuk perlembagaan negara, dia menyatakan Melayu ialah orang yang beragama Islam, bercakap berbahasa Melayu dan mengamalkan adat Islam Melayu. Itu
dalam perlembagaan, maka selesailah autoriti itu dah tak ada orang boleh petikai. Tetapi dalam definisi yang diberikan orang ramai yang disebut sebagai definisi harian itu bebas terbuka. Banyak orang kata dia tahu dia bugis dia bukan Melayu. Kalau bagi orang di sebelah saudara mara kita di Indonesia, dia gunakan perkataan Melayu ni menunjuk pada satu etnik kecil ya di Indonesia lah katanya begitu. Tapi sebenarnya akar kepada keseluruhan rukun ini ialah rumpun Melayu. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkataan alam Melayu, Nusantara Melayu, Malay Archipelago. Baik, Nusantara ni kalau di Indonesia disebut Nusantara ni maknanya di antara pulau-pulau. Jadi mereka sebut Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Borneo itu termasuk tanah Melayu adalah Nusantara. Tetapi dalam bidang ilmiah di Malaysia kita sebut alam Melayu ni meliputi selatan Thailand. Ya, kerana kita ada kelompok Melayu yang dulu sebelum Siam, sebelum Thai yang beralih ia bernama Siam, dan kita ada etnik Melayu yang di sebelah utara ya tanah Melayu sampailah kepada kerajaan satu kawasan nama Ligo ya. Kalau kita baca kisah tentang Langkah Tukar dan tempatan ini kita akan nampak betapa ramainya Melayu di sebelah sana yang majoriti, dan di sebelah selatan Siam, sebelah selatan Vietnam, Cambodia dan juga Filipina terdiri daripada ramai orang-orang Melayu juga. Jadi orang Melayu ni kalau kita kata alam Melayu ni meliputi keluar daripada Nusantara ya. Kalau kita ambil definisi linguistik, kita lihat Melayu ni daripada Pulau Easter di sebelah kanan kita dekat dengan Australia tu sampailah ke Madagaskar. Itu dikatakan Melayu. Baik, ini peta Melayu. Dari manakah Melayu? Sebenarnya kalau kita kaji balik tentang kajian geologi, kita mendapati bahawa peta yang ada pada hari ini tidaklah sama dengan peta yang ada satu masa dulu. Ya, ketika dunia dijadikan, dia berupa tanah datar yang besar. Kemudian bila berlaku perubahan landscape, perubahan gempa bumi, banjir besar dan sebagainya, sebagian tanah tenggelam. Ya, dan bila berlaku banjir Nabi Nuh alaihissalam, banyak tempat-tempat yang tenggelam. Maka peta yang ada dulu dah tak sama macam hari ini, yang hari ini ada tak sama macam dulu ini. Jadi kita tengok di kawasan kita yang dikatakan alam Melayu ni asalnya adalah satu tanah besar. Kemudian bila berlaku banjir besar, maka sebahagian tanah-tanah itu tenggelam, membentuk yang dikatakan pentas. Itulah pentas Sunda, ya, dipanggil Sunda Land. Jadi maka terbentuklah Pulau Sumatera, terbentuklah Semenanjung Tanah Melayu dan Borneo dan lain-lain. Jadi ketika tanah besar ni satu, orang yang duduk dalam kawasan ini ialah orang yang sama. Ciri-ciri dia apa? Kulit sawo matang. Ya, hidungnya tidak mancung seperti orang India atau Arab atau orang putih. Rambutnya tidak lurus seperti orang Cina dan juga Jepun ataupun lain-lain. Ya, dan selamat datang Datuk Yassin dan juga isteri daripada Rawang daripada Kundang jauh. Baik, seterusnya kita lihat ciri-ciri orang di pentas Sunda ni tak sama seperti orang daripada pentas Yangtze. Pentas Yangtze ialah di sebelah utara, di mana China, Korea, Thailand, utara Thailand, Jepun. Itu orang dia ada mata sipit. Ya, kulit dia putih cerah. Jadi tak sama. Sebelah kita ni namanya pentas Sunda. Di sebelah kiri kita pula ada satu pentas lagi namanya pentas Decca. Itulah yang terdiri daripada orang-orang Indo-Pakistan. Kulitnya gelap, rambutnya kerinting, hidungnya mancung. Jadi tak sama. Ya, jadi kita ni berada di Sunda Land ataupun pentas Sunda. Ya, jadi apa yang ada di sini, yang ada dalam tanah ni dulu, orang yang sama, berbahasa yang sama, makan yang sama. Jadi bila terpisah daripada tanah-tanah ni disebabkan sebahagiannya tenggelam, maka kita adalah keluarga yang sama. Satu masa dulu tak ada Indonesia Malaysia, yang ada ialah alam Melayu. Jadi kalau orang daripada Sumatera naik sampan, naik bot, ya, melintas Selat Melaka, ya, pergi ke Laut Cina Selatan, tinggal di Terengganu, mereka sebenarnya merantau, bukan pendatang. Istilah pendatang ni hanya selepas ada border lah, ya, yang dibuat oleh kerajaan
kepada kita pada hari ini. Baik, saya pindah ke pada seterusnya. Jadi tak heran kalau kita kata orang di seberang di Indonesia dan juga Malaysia ni adik-beradik sepusat pusing, ya. Sama saja adik-beradik mak asing-asing, ya. Baik, itu contoh satu lagi pentas sudah. Kalau lihat yang warna pink itu pentas sudah. Di atas tu pentas yang B. Yang mata sempit saya kata tu di atas. Jadi mana mungkin pentas sudah ni orangnya terdiri daripada orang mata sempit atau orang kulit gelap seperti tengah golongan kelompok Chola yang mendakwa bahawa tanah Melayu ini adalah milik orang India sebab mereka daripada Indian plate. Pentas Decca, pentas India, bukan pentas Sunda, ya. Jadi kita boleh lihat ciri-ciri itu. Kemudian kita lihat inilah alam Melayu yang meliputi sebahagian daripada Thailand, Selatan, Filipina, Borneo Island dan seumpamanya. Baik, sekarang kita pergi dekat satu contoh yang saya nak mukakan yang disebut sebagai Malay Archipelago. Malay Archipelago ini diberi nama oleh seorang ahli saintis namanya Alfred Wallace. Dia ni ahli sains. Dia duduk di sebelah sini ni mengkaji tentang fosil, tentang tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna yang ada di sebelah ini, ya. Dan apabila dia buat kajian ni, dia memberikan hasil kajian ni kepada Darwin, Charles Darwin. Kalau tuan-tuan pernah dengar, orang yang mencipta satu teori evolusi yang mengatakan manusia daripada buruk, ya, dan umpamanya the fittest survive, ialah Darwin. Darwin ni tak pernah sampai ke alam Melayu. Yang ada di sini ialah Alfred Wallace. Alfred Wallace sudah memberikan maklumat-maklumat mengenai flora dan fauna yang ada di sebelah sini. Dan dalam kajian dia mendapati bahawa ada satu garisan daripada sebelah atas tu, ya, turun ke bawah yang memisahkan di antara flora fauna di dua bahagian. Walaupun terpisah saja beberapa meter ataupun kilometer, tapi memang kalau ada binatang sebelah sini, sebelah mana ni, sebelah Sulawesi ni, kalau di sebelah Borneo tak ada benda tu. Jadi dia pun dah buat banyak kajian. Kalau dia pergi ke Bali dengan Lombok, dia kata Lombok dengan Bali tak jauh, tapi tumbuh-tumbuhan dan juga flora fauna ni yang ada di Bali tak boleh hidup di Lombok. Rupanya berlaku satu gempa bumi satu masa dulu, satu gerak bumi itu bergerak dan memisahkan bahagian itu menyebabkan flora dan fauna di sebelah ini tak boleh hidup di sebelah ini. Yang sebelah ini tak hidup di sini. Maka dia buat satu garisan namanya Wallace Line. Dan daripada Wallace Line itulah sampailah kepada Selatan Siam tu, dia panggil Malay Archipelago. Ya, itu kisahnya. Jadi kalau kita faham tentang hal ini, mudah untuk kita teruskan perbincangan kita. Jadi kita bukan orang lain, kita orang yang sama, ialah rumpun Melayu di sebelah sini. Baik. Ini gambar ni tak apa terang, tapi tak apalah. Saya nak cerita tentang Sungai Naniang ni. Dia berada di Sumatera Barat. Dia tak apa nampak dia punya, tapi tak apa. Sebab saya dah sampai negara Naning dan saya sebagai ahli penyelidik, ya, seorang akademik, kita kena pergi sampai tempat yang disebut nama Naning itu. Ada satu tempat di negara China namanya Nanning, Nanning. Ada pelajar-pelajar saya daripada negara China datang baru-baru ini dan saya bertanya tentang kisah asal-usul perkataan Nanning itu. Dia kata tak ada kena-mengena dengan alam Melayu, tak ada kena-mengena dengan nama Nanning yang ada di alam Melayu, memang tak ada, ya. Baik, jadi ini di Sumatera Barat dan ini ialah wilayah Nanning. Kalau kita perhatikan daripada Sumatera Barat tu dia nak cross, dia nak pergi tanah Melayu tu, dia kena pergi melalui Riau atau Jambi. Ya, jadi bayangkan orang dulu-dulu nak sampai ke tanah Melayu ni, nak buka tanah, ya, nak merantau umpamanya, dia naik turun bukit, masuk gua, turun gua, keluar daripada hutan, mengedah apa nama tasik dan juga danau untuk umpamanya ataupun sungai, dan akhirnya sampailah ke pesisir pantai Riau nak pergi ke Melaka, ya. Jadi orang Naning ni dia turun masa tu tak ada kereta, tak ada apa-apa, kan, jalan kaki lah sampai ke Sungai Muar. Daripada Sungai Muar lah mereka masuk sampailah ke Melaka, ya. Baik, ini ialah wilayah Naning di Melaka. Kalau tuan-tuan tengok wilayah Naning tu di sebelah barat utara, ya. Asal usul Naning ni ada 15 kawasan saja, wilayah saja, tapi ketika Inggeris memerintah, dia telah menjadikan dia 25 kawasan, ya. Ini wilayah Naning tahun 1795, yang di sebelah kanan tu ialah tahun 1830 lebih, ya. Dan yang ini yang baru
1,900. Baik. Ah, jadi 20 mukim ni tuan-tuan boleh baca lah dalam peta tu. Saya pun rasa kalau nak baca semua pun tak rasa tak cukup masa ya. Tapi ada 20 mukim. Secara umumnya daripada simpang 4 yang kita keluar highway tu, Tabur Naning tu sampailah ke Jasin. Dia punya belt tu, barisan tu bahagian atas tu, itu adalah wilayah Naning ya. Hinggalah tahun 1833. Baik, sekarang saya nak sebut sikit tentang adat Temenggong dan adat Parti. Dalam pembacaan saya lah dan juga perbincangan saya dengan orang-orang adat, dia kata bersuku kepada ibu. Suku ni maknanya boleh kata dia ada banyak suku Kalau di Nanyang dengan Nanyang ada 40 suku di Melaka ada 7 je terus ada 40. Jadi bernasab kepada bapa atau berbapa kepada bapa. Baik. Profesor Raudang yang saya temui beberapa bulan kebetulan dia datang Malaysia, dia sebut yang samalah, dia kata bersuku kepada ibu, bernasab kepada bapa ni dua-dua ada Temenggong dan Parti sama je. Ya, dari sudut itulah. Cuma dari segi amalan mungkin berbeza. Jadi ibu adalah orang yang membuat keputusan, bapa adalah orang yang melaksanakan keputusan. Jadi bapa memimpin, bapa memikul tanggungjawab sosial, ibu memikul tanggungjawab mendidik. Tapi dalam menentukan keputusan sesuatu hal yang penting dalam kepimpinan, ibu lebih diberi utama. Kenapa ibu? Secara logik je lah, ibu ni dia duduk rumah, dia tahulah anaknya macam mana perangai daripada kecil sampai ke besar. Dan dia tengok anak jiran dia tengok anak jiran-jiran lain, dia tahu anak siapa, dia tahu macam mana budak ni membesar daripada kecil sampai ke tua. Jadi dia tahu perangai, dia tahu perkembangan budak ni. Jadi kalau dia beritahu kata anak inilah yang baik, yang cerdik, yang sopan, yang santun, daripada kecil saya tengok dia ni orangnya akhlaknya bagus, saya cadang supaya dia lah yang menjadi pemimpin. Maka betul lah ibu lah. Kalau bapa, dia tak jumpa anak. Sebab di dalam masyarakat Minang, anak lelaki dihantar ke surau masjid, duduk di sana, makan di sana, berinteraksi di sana. Jadi ibulah yang lebih tahu tentang budak-budak anak-anak ni. Jadi disebut sebagai ibu tokoh lah, ibu kandung. Ibulah yang tahu hal baik buruk seorang anak. Jadi betul lah dalam adat Parti disebut begitu ya. Baik, Profesor Halim, Nur Halim ni, dia telah mengkaji sedikit tentang adat pepatih Naning berbeza dengan adat pepatih di Negeri Sembilan. Dan dia mendapati bahawa apabila orang suku daripada seberang dia datang ke sini berkahwin dengan orang asli di tanah Melayu lah. Jadi orang asli tak ada suku. Ada suku ke? Dia ada di kelompok lah, Penan ke, kan dia suku jenis itulah ya. Dia panggil sub-ethnic kan. Okey. Tapi mungkin dia tak sebut suku, dia panggil sub-ethnic lah. Tapi bila orang daripada suku daripada seberang datang dan buka tanah dan berkahwin dengan berkahwin tu selepas mereka menyampaikan dakwah. Sebenarnya apabila ada orang Parti datang, Datuk Parti Nan Batang datang ke Tanah Melayu ni, dia adalah orang yang dikenali sebagai seorang pendakwah. Tapi tak disebut tentang peranan dia mengislamkan ramai orang asli ya di Tanah Melayu ni. Aspek itu tak disebut, boleh kata tak sebut langsung. Jadi dalam bacaan-bacaan saya ni, saya lihat apa nama ni, buku-buku dan juga kertas-kertas dia, berarti memang Datuk Bupati Nas Batang ni dia ada ilmu mengenai agama, tentang tauhid, tentang tasawuf, dan dia menyampaikan ya hal itu kepada orang asli, dan ramai orang asli Datuk Batin yang menerima Islam. Bila Datuk Batin diberi Islam, tak seluruh sub-etnik ini menerima Islam dan menerima adat pepatih sebagai satu sistem untuk melaksanakan urusan kehidupan masyarakat orang asli. Itu diterima pakai. Jadi disitulah perkataan undang dikeluarkan, disebut oleh Datuk Bupati Nas Batang, disebut undang. Masa itu undang bukanlah undang besar, tapi undang kerana dia memikul tanggungjawab melaksanakan urusan adat pepatih dalam masyarakat orang asli. Jadi orang asli ini disebut sebagai suku Biduanda. Ya. Jadi kalau di Negeri Sembilan ni, kalau orang kahwin dengan orang asli, yang dulu tu disebut suku Biduanda, dan mereka adalah kelompok priority untuk menjadi pemimpin dalam Negeri Sembilan lah.
Baik, bila saya mulakan research ni, sebenarnya saya dah terlibat dengan adat parti ini tahun 2005 ketika saya uh, membina pengkalan data yang telah diusahakan inisiatif oleh Profesor Ulung, yang menyerahkan tanggungjawab amanah itu kepada Profesor Ding Tuming dan saya sebagai pembantu. Dia orang muda lah. Ya, Profesor Ding Tuming pun dah pencen. Jadi kita telah membangunkan portal pangkalan data adat berpatih di mana kita mengumpulkan bahan-bahan cetak, audio, video dan juga kertas-kertas video dipindahkan dalam bentuk digital dan diletakkan dalam portal ataupun pangkalan data adat berpatih. Di situlah saya mula mendalami. Jadi bukan baru adat berpatih ini, cuma saya tidak secara serius membuat di lapangan, tak turun padang, tapi ini lebih kepada research di pejabat dan kita pergi ke rumah arwah Profesor Nur Halim ni dan bawa lori 1 tan, kita angkut semua thesis dia lah apalah, semua bawa ke UKM dan pindahkan dalam bentuk digital. Ini sumbangan Profesor Nur Halim ni cukup hebat lah dalam database. Dan hanya seminggu selepas kita pulangkan semua 1 lori buku-buku barang dia balik ke rumah tu, entah macam mana, dah sampai waktunya dia dah banyak bagi jasa pada masyarakat. Allah Ta'ala panggil dia pulang. Seminggu selepas kita selesai kerja-kerja yang kita buat, digitalkan bahan-bahan daripada beliau. Baik. Kemudian di Atma, setelah saya menjadi pengarah, saya mula banyakkan siri-siri wacana lah. Jadi antara yang sempat saya buat ialah saya cuba bawa kelompok 50 kota, menjadikan dia persamaan identiti antara 50 kota dan Negeri Sembilan, sejarah, budaya dan warisan. Ini 2019. Dan sebelah kanan tu arwah Profesor Dr. Rusdi Saludin, ya, yang banyak juga menyumbang. Dan usulan daripada situ berlakulah seminar Seminang 21, Seminang 2022 dan terus, ya, membincangkan soal-soal Minang ini, semasa saya di Atma dan selepas itu. Jadi ini adalah minat semakin bertambah dan akhirnya sebelum saya tamat perkhidmatan sebagai pengarah di UKM itu, saya telah menganjurkan satu wacana kerajaan Nanning antara lipatan sejarah dan kelangsungan kuasa. Jadi ada 3 orang ahli panel, iaitu Luqmanul Hakim. Luqman Hakim ini pelajar master daripada Universiti Melaya. Dia telah menghasilkan satu tesis, ya, yang saya pegang depan saya ini tahun 2018 untuk mencari mendokumentasikan hal-hal Nanning ini, kerana dokumentasi Nanning ini boleh katakan terlalu sikit ingat, ya, dalam library kita. Dan kalau kita nak rujuk buku-buku pun tak banyak. Yang antara yang kita tahu ialah Tambah Alam Nanning yang ditulis oleh Datuk Masyar, undang yang ke-18. Itu pun banyak juga orang pertikaikan beberapa perkara dalam ni lah, ada percanggahan, tapi tak apa, pokoknya ada dokumentasi. Kemudian Datuk Rosli Saludin telah mendokumentasikan sedikit, termasuklah petata titik Romba dan sebagainya. Dan ada lagi yang lain-lain yang ada di sebelah sini. Mungkin tuan-tuan yang ada di sini bolehlah rujuk yang saya bawa dan saya rujuk untuk perbincangan petang ni. Baik. Jadi tujuan saya buat wacana ini ialah untuk mencari anak-anak muda supaya mereka sudi untuk menjadi penyelidik dalam mendokumentasikan hal Nanning ni. Selepas daripada saudara Luqman ni. Tapi sampai hari ini belum dapat lagi. Kenapa? Kerana anak muda hari ini, kalau saya tanya, kamu daripada Alor Gajah ke? Melaka? Ya. Kamu tahu Nanning? Tak tahu. Itu orang tua punya hal. Ya, bukan anak muda punya hal. Jadi maknanya generasi muda tak menghargai Nanning tu dan tak tahu pun apa itu Nanning. Dan tak tahu pun ada titi bahawa dia datuk nenek moyang dia daripada keluarga Nanning. Tak tahu, ya. Terima kasih Datuk Saimi juga hadir pada Datuk Kompong. Dan hasil daripada perbincangan inilah saya telah mendapat sapaan daripada orang Nanning, dan terutama sekali Datuk Siti. Datuk Siti ada ni tak? Datuk Siti telah jumpa saya melalui Datuk Cuari Selamat. Cuari Selamat ni seorang orang kenal lah kan, orang RTM. Sebab dia orang media, dan Datuk Siti ni juga orang media, dan bertemu dengan saya dan berbincang bagaimana kita boleh bantu, ya. Jadi akhirnya saya pun telah diminta untuk membantu
lembaga adat Naning di Melaka ni, itu untuk meneliti satu bahagian yang disebut sebagai penyelidikan dan dokumentasi. Sesuailah dengan diri saya. Jadi saya ambil tu kerana sebagai seorang penyelidik, kita kena masuk dalam masyarakat itu, bergulungan dengan masyarakat itu, tidur dengan mereka, memahami siapa mereka, memahami semua rasional. Itu dalam kajian antropologi disebut sebagai participant observer. Ya, kita hidup bersama mereka, minum, makan, ya, bergurau, senda, tidur, bersampai bersama mereka. Jadi barulah kita faham apa itu Naning dan apa itu. Jadi akhirnya saya bersama dengan kelompok satu kumpulan yang disebut sebagai Datuk Naning yang ke-22, ya, itu Datuk Nazrul. Jadi yang ada di sini Datuk Femi, ya, Datuk Kompo, ada dalam kelompok ini juga Datuk Yasin, ya, tak terlibat secara langsung tapi sentiasa meneliti hal ni lah. Jadi saya ada dalam ni kerana saya nak mencari maklumat. Selama 2 tahun lebih saya dalam kelompok ini, saya tidak banyak bercakap, saya diam saja. Saya dengar, saya tanya, saya diam, saya tanya, dengar, tapi saya tidak pernah bersuara lagi. Selepas daripada satu peristiwa di mana salah seorang daripada Datuk-Datuk Naning ini menyatakan bahawa sudah sampai masanya untuk membetulkan, meluruskan hal Naning ini, barulah saya mengambil peranan yang lebih serius untuk melaksanakan projek ini dengan lebih lanjut. Ya. Jadi ini di sebelah di Kesang, dekat sebelah Gunung Lerang, kat mana? Baik, itu gambar saya dalam tu. Jadi sumber kajian saya apa? Ini bahan-bahan yang saya tunjuk. Termasuklah tabur Naning. Tabur Naning ni antara dokumentasi yang agak menyeluruh, walaupun ada kelemahan-kelemahan, tapi lebih baik daripada tak ada. Ya, jadi cuma bahan-bahan ni bolehlah pada kita kena teliti dengan baiklah. Ada beberapa percakapan, tapi tak apa, orang yang buat kajian dia akan jumpa. Kemudian buku yang terkini ialah thesis lah oleh pelajar master. Saya mengharapkan ada pelajar PhD yang akan buat penyelidikan ni bagi terbuka dan beberapa buku lain. Termasuklah kita buat lawatan. Ya. Lawatan ini ialah hasil pencarian 100 lebih buku-buku adat Pepatih Naning. Adat Pepatih Negeri Sembilan. Tapi adat Pepatih Naning ni tak boleh kira dengan jari lah. Ya, tak banyak, sampai 10. Baik, seterusnya ini yang menjadi satu cabaran lah. Kerana orang buat research ni, dia kena pergi turun padang. Ya, jadi saya atas nasihat juga Tok Man, antara orang yang terlibat dalam hal warisan ni, telah menjadangkan kepada kelompok Naning supaya kita pergi bersilaturahim, ya, dengan alam Naning, iaitu pergi balik ke tapak di mana asal usul Datuk nenek moyang yang apa nama ni, boleh dah lah kalau ada orang nak tengok nenek. Ya, jadi kita pergi ke sana. Matlamat kita pergi sana bukan kita nak bertemu dengan orang. Kita tak ada janji dengan siapa-siapa, tak ada nak jumpa siapa-siapa. Kita nak berinteraksi dengan alam, itulah tanah, api, air, angin. Kerana, silakan Prof. Ini bos saya, Profesor Gunung, Dato' Samsul Amri Baharudin. Ya, Profesor Gunung, Dato' Samsul Amri Baharudin. Ini pertama kita datang ni. Beliau juga daripada Negeri Sembilan. Terutama arwah ayah dia ni adalah seorang penghulu luar, ayah penghulu luar, ya. Ayah saya Kubidona tak boleh. Baik. Jadi ini sebagai penyelidik, kalau kita hanya bergantung kepada buku, kepada keratan-keratan akhbar ataupun benda-benda yang bersifat bercetak, ya, tak cukup, ya. Maka kalau ikut kajian dalam antropologi sekalipun, sosiologi, kita kena turun padang. Jadi saya turun padang bersama dengan rombongan, kita pergi lawatan ke Nagari Naning, Sungai Naniang. Perjalanannya jauh sekali, ya. Pada Bukit Tinggi tu kira-kira dalam 5 jam juga lah, ya. Kita nak kena Payung Bumbung, kemudian naik atas bukit sana, agak jauh juga. Jadi kerana jalan pun agak sempit, tapi alhamdulillah sampai. Jadi perjalanan yang jauh itu, yang ahli-ahli rombongan kita kata, alamak jauhnya, kenapa jauh sangat bila nak sampai, ya. Kadang-kadang bila kita fikir balik, macam mana Datuk nenek moyang orang Naning boleh meredah hutan
naik gunung, turun gunung, naik bukit, turun bukit, kan? Menyeberang Selat Melaka sampai ke tempat kita. Sedangkan kita hanya naik kapal tong nak naik kereta, tapi maknanya hebat lah orang dulu ya. Jadi kita rasalah rasa perasaan tu. Baik, apa yang berlaku kita bila bila kita sampai ke sana, sebenarnya kita nak melihat alam berinteraksi dengan orang. Kalau seseorang dikatakan dia kata dia darah Naning, dia keluarga Naning, betul ke kamu keluarga Naning? Betul ke kamu ni darah Naning? Kalau nak cuba, jom kita pergi ke tapak, tengok betul ke tidak. Kita nak macam nak test DNA lah ni, macam tu rupanya. Jadi Datuk Seri Budiman telah menasihatkan kita supaya memflower mereka-mereka yang ingin menguji, ya, melihat kebenaran tentang waris kerabat Naning ini, hendaklah sampai ke sana. Jadi kalau orang belum sampai sana tu, takat sampai saja jalan-jalan, mungkin ada lah. Ya, ada juga yang saya dengar dah sampai, tapi mereka tidak buat ujian ini. Ujian ini ialah dia harus berinteraksi dengan tanah api angin, di mana dia akan buka kasut dan pijak bumi. Ya, dan dia kena berinteraksi dengan air. Ya, dalam hal ini kita tak boleh lagi, orang Melayu tak boleh lagi daripada aspek metafizik. Ya, metafizik ini satu benda yang kadang-kadang orang kata tahyul, khurafat macam-macam. Tapi sebagai pengkaji dalam bidang sains sosial ni, kita yakin percaya bahawa dalam hal-hal gaib ni, kan, memang dah dituntut oleh iman bahawa percaya kepada perkara gaib adalah salah satu daripada tuntutan iman. Ya, kerana kita tak boleh lari daripada itu. Cuma kita tahulah sempadan gaib ni macam mana, kita kena ada panduan macam mana dikatakan gaib itu. Jadi apa yang berlaku bila kita sampai di Nanyang ni, kita dah sampai hampir dah ke penatan nak masuk asar. Saya pun, kita ramai-ramai setuju untuk turun pergi sembahyang di sebuah masjid itu, bukit masjid. Masa kita turun saja, tiba-tiba angin sejuk macam aircon ni lah, lebih nyaman lagi lah. Berputar-putar di bahagian bawah tu, seolah-olah macam menyambut kedatangan kita. Ya, tapi itu namanya bahasa alam. Bahasa alam tu cantik, ya. Saya rasa seronok. Kemudian tiba-tiba datang seorang wanita menyapa kita, tanya kita daripada mana, kita kata betul Malaysia, dan dia terus pun mesra bercerita, saya tanya di mana kita boleh dapat air asli, air sungai ataupun air bukit. Dia kata air bukit ni dah ada dalam masjid tu, ada mengalir terus. Kami tak pakai air yang diproses, semua air adalah asli. Jadi alhamdulillah, saya kata kita dah ada tanah di bawah, kita dah ada air di dalam ni yang asli, semua yang asli, dan kita dah ada angin di kawasan sawah padi, dan kita dah ada api, iaitu matahari. Jadi kita pun lakukanlah ujian itu. Alhamdulillah, bahasa alam menunjukkan tanda-tanda yang positif, ya, terhadap ujian ke atas Datuk Naning yang bersama dengan kita. Baik, ini ialah pejabat wali negeri yang di bawah ni tadi serupa saya nak sebut, ya. Selesai urusan kita sebut dalam bahasa antropologi ni ritual lah. Selesai urusan ritual kita di masjid tu, tiba-tiba bersama Datuk AP ada di sini, ya. Prof, ini ialah Datuk AP daripada Mataram, daripada Sungai Nanyang. Dia datang turun daripada bukit mencari siapa ini Profesor Sufian. Jadi rupanya kedatangan kita ni sudah diketahui oleh pihak tertentu dan telah maklum kepada beliau. Dan kita pun tak bercadang sebenarnya nak jumpa manusia. Kita nak jumpa alam sekitar saja. Tapi bila beliau datang, beliau beritahu saya, kita jom kita naik ke atas. Saya tanya, ada apa di atas? Orang ke atas dah ada yang dulu. Jadi masa kita selesai urusan tu dan berbual dengan Datuk AP ni, angin mula pelan-pelan berhenti. Nanti je. Kemudian hujan panas pun sikit. Lepas tu kita pun naik bukit, naik kereta, naik van, sampailah ke atas bukit. Rupanya kita pergi ke pejabat wali negeri pada masa itu, dan kita disambut oleh, sebenarnya bukan dua orang, rupanya ramai dah tunggu kita dengan baju batik mereka. Sedangkan saya pakai baju t-shirt aja, Datuk Yassin, pakai selipar biasa. Kita nak tukar baju, nak pakai baju Melayu, nak pakai tampil gini. Tapi Datuk AP tak payah, kita biasa naik atas dulu. Jadi kita pun naiklah, ya. Dan rupanya yang tunggu ni pun ahli lembaga adat daripada 40 suku, ya.
Yang masa itu tak ramai lagi, tapi mereka datang menyambut kita dan kita diminta untuk masuk dalam dewan dan kita berdialog, berbincang dan kita bertukar-tukar pandangan dan menyatakan kita daripada sini dan mereka kata, Masya Allah, sebenarnya tak pernah ada satu rekod pun orang daripada Melaka, Malaysia ataupun orang adat Naning yang pernah sampai ke sini. Itulah pertama kali itu ya. Itulah pertama kali keturunan Aisyah Kamisah Dolmat ni sampai ke tanah Naning pertama kali. Ya, jadi kalau kita katakan orang kata dia nak jadi Datuk Naning, sebenarnya betul ke dia pernah sampai memijak tanah di Naning? Kalau kata Prof. Zaini kata saya daripada Kelantan, tapi saya lahir di Sabah. Pernah tak balik Kelantan? Tak pernah. Jadi macam mana kita nak kata kita kan kita tak pernah pijak tanah datuk nenek moyang kita kan. Jadi ada baiknya kita pergilah uji ya, tengok bagaimana keadaan. Jadi ini sambutan yang diberikan pada kali pertama dan wali negari menyebut minta maaf bapak-bapak ibu-ibu, kami tidak menyambut bapak-bapak ibu dengan cara beradat. Oleh itu kami memohon dan mengundang ya bapak-bapak ibu-ibu datang lagi sekali dan kita akan sambut secara beradat. Tahun itu yang kita pergi tahun 2022 2022 ya. Jadi kita tak sempat nak tunai janji tahun 2023. Tahun ni kita pergi 2024. Kita pergi lagi sekali dan kita disambut secara beradat. Maka kita pakailah baju Melayu. Jadi Datuk Hassan, orang yang telah pun dikenali sebagai Raja Mati, Raja Menanam, memakai baju kuning kerana dia adalah BBIP lah. Dia sebagai pewaris tertua adat Pepatiah Melaka. Dia tak sebut dia tak sebut adat Pepatiah Naning Melaka. Dia sebut pewaris tertua adat Pepatiah Melaka. Tak dikaitkan dengan Naning masa itu. Itu adalah jawatan atau portfolio yang diberikan kepada beliau. Nanti saya ceritakan sebab-sebab Baik, pertama kali bila sampai kita terus disambut oleh Datuk AP. Kita tinggal di rumah Datuk AP dulu. Beliau adalah orang yang paling penting, paling bertanggungjawab dalam dua lawatan kami di sana. Terima kasih kepada Datuk AP. Datuk AP sudi datang bersama kita pada hari ini. Dan seterusnya kita disambut di atas dengan cara beradat, ya, dengan tempat sirih di bawah. Dan ada perkara-perkara yang bersifat metafizik juga berlaku, bahasa alam berlaku yang positif. Ya, saya rasa tak perlu cerita lah bab tu ya, tapi kita nampak hal-hal ini berlaku, sama ada orang sedar atau tidak, tapi itulah yang kita lihat dan kita disambut di sana. Bukan sebagai Datuk Daning, sebagai waris kerabat dari Malaysia yang disebut sebagai pewaris tertua adat Pepatih Melaka. Jadi jangan salah faham bukannya tujuan lawatan ini bukan untuk memohon periktirafan bagi Datuk Daning, tak ada. Ini lebih kepada pewaris tertua adat Pepatih Melaka sampai di sana. Baik. Jadi kita pun berbincanglah ya. 86 orang Datuk 86 orang adat berhimpun pada hari itu. Kita tak kenal mereka tak kenal kita. Ya. Tetapi daripada 86 tu ada 40 suku ya. Ada 40 suku. 40 nenek mama. 40 nenek mama. 40 penghulu yang hadir pada masa itu. Kita berbincang daripada jam 11 itu sampailah Zuhur, 10 lebih lah sampai Zuhur. Kemudian berhenti sembang Zuhur, makan, berhenti sembang Zuhur, kemudian sambung lagi sampai petang, sampai ke asar. Betapa seriusnya kami berbincang tentang hal Naning pada masa itu. Ya. Tentang pengesahan Aisyah Kamisah binti Dolmat dan Raji ataupun Rajah Farsilah yang kita bawa, dan mereka telah lihat, mereka telah sama-sama bermuafakat. Ya, jadi bayangkan kita tak kenal mereka, mereka tak kenal kita, tapi hati jiwa itu sudah beratai betapa rapatnya ya antara kita dengan pihak yang ada di sana. Ya, baik, kita pergi bergambar lagi. Itu ialah profesor yang sebelah kanan kali itu, profesor diminta untuk jadi wakil bicara lah untuk pihak sana, dan saya juga berucap bagi pihak sebelah ini. Dan di atas tu yang pakai baju putih
ini ialah wali nagari yang baru, wali nagari Nanning. Jadi wali nagari Nanning yang hari itu dia dah tukar jawatan, ya, dah pindah dan ada wali nagari yang baru. Baik, yang berdiri bawah itu baju purple itu Datuk AB, ya. Baik, ini antara gambar-gambar lain lagi yang kita berbincang sampai ke petang. Dan tujuan perbincangan ini akhirnya menyatakan bahawa kami memohon lembaga adat Nanning ni di Sungai Nanning ini mengesahkan bahawa Datuk Hassan ni adalah memang waris daripada cucu digit keturunan daripada Aisyah, iaitu daripada perut ataupun ibu kandung yang pertama. Itu je kita bisa sahkan dia. Baik, jadi ada 9 orang yang tanda tangan dan bukan mudah nak dapat tanda tangan mereka kerana mereka ni memang tanya macam-macam soalan lah. Ya, kalau dalam Viber tu memang boleh pengsan lah. Dia tanya soalan macam-macam. Baik, akhirnya kita pun bergambarlah beramai-ramai. Ini tanda-tanda bukti kita sampai di sana. Dan kita harap Gajah Melaka dapatlah melihat perkembangan yang berlaku. Cuma saya nak pergi sikit. Ini dah masuk bab asal usul perspektif sejarah pula, ya. Baik, undang ini adalah institusi luar undang Nanning, ya, yang telah disusun rapi oleh adat, ya, di mana di atas sekali ialah Datuk Undang dan di bawah tu ada orang besar balai, tiang balai, ya, ibu sokor 1, 2, 3. Macam mana boleh ada 1, 2, 3? Kalau di Rembau ni ada 1 kampung kan. Kalau 8 kampung, mana 8 dari ibu sokor. Yang ni di Nanning dia tak ikut kampung, dia ikut ibu sokor 3 tu saja kerana ada sebab dia. Kemudian tiang balai, isi balai, kemudian nan bersokat dan bentara. Dia semua adalah dia punya susunan tu. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, ini ialah senarai Datuk Undang Nanning di Melaka sejak daripada penjajahan Belanda, daripada Datuk Pepatih sebelum. Yang atas tu sebenarnya sebelum Belanda tu Datuk Pepatih Nan Sebatang. Itu Sultan Balun, ya. Sultan Balun ni tempat dia saya dah pernah sampai, saya pernah pergi istana dia, tempat dia buat koleksi artifak dia di sebelah sana. Saya lupa namanya di Sumatera Barat juga. Muara Labuh, Muara Labuh, ya. Di Muara Labuh di tempat Sultan Balun ni. Saya dah sampai ke sana dan kita lihat daripada nombor 1 sampai 11 tu ini ialah sebelum daripada Belanda. Lepas pada Belanda, kita bermula dengan Datuk Megat Alam Melintang dan seterusnya sampai ke bawah lah. Baik, yang itu sebelah kiri, dan dia berhenti ke 20 itu. Jadi yang dapat sampai 20 itu kerana sampai pada Datuk Dor Said. Datuk Dor Said itulah panglima yang menewaskan British pada perang yang pertama 1831. Baik. Jadi kalau kita lihat senarai baru ni daripada Datuk Megat Melintang ni sampai yang ada pada hari ini, ya, sebenarnya hari ini saya senaraikan sampai 19, sebenarnya sampai 22, ada 22, ya. Baik. Jadi kalau kita lihat nama-nama ni, kita dapati ada nama-nama yang misalnya Februari Staris, Februari Estris ni sebenarnya tidak disahkan lah, ya, dia letak juga sementara. Tapi yang akhir sekali ialah Datuk Mat Syah, undang yang ke-18. Ya, selepas pada Datuk Cik Lah ni, beliau sebenarnya mati dibunuh komunis. Osman Kering mati dibunuh oleh Jepun, ya, dan kemudian bila British ambil alih, maka dilantiklah Datuk Muhammad Shah. Saya ulang, British mengambil alih kawasan Nanning ini selepas daripada itu, dan dia melantik Datuk Mat Syah. Datuk Mat Syah ni seorang pegawai polis lah, ya, dan dilantik. Mungkin Datuk Gompo, Datuk yang lain boleh perkemaskan tentang data ni, kerana dia dilantik oleh polis, tetapi dia juga adalah daripada keturunan waris Nanning. Cuma kedudukan dia itu ialah daripada perut nombor 3, ya. Baik, nanti kita pergi kepada Ranji ataupun. Jadi seterusnya ialah Datuk Latif yang baru saja meninggal, iaitu undang yang ke-19. Jadi undang yang ke-19 ni agak kontroversi. Kemudian dia telah pun dikatakan diluruhkan, ya, dia punya status dia sebagai Datuk Adat. Kemudian yang luruhkan ni kelompok lain. Lalu kelompok ni mewujudkan satu Datuk Undang lain namanya Datuk Aziz Maulud. Itu yang ke-20.
Ya, kemudian ada pula yang 20 juga, Datuk Muhammad Saleh bin Muhammad Soh. Ini juga datang menuntut bahawa dia juga lah Datuk Naning, sehingga dia pergi ke Pagar Ruyung, pakai pakaian kuning semuanya dan berinteraksilah dengan masyarakat di sana. Dan kemudian yang seterusnya tidak bersetuju dengan 20, maka diwujudkan satu lagi Undang Naning, maka Datuk Nordin menjadi Undang Naning yang ke-21. Kemudian bila Datuk Nordin meninggal dunia, dah tak ada lagi Datuk Naning, kecuali yang Datuk Naning yang diiktiraf oleh lembaga adat lah ya. Tapi kerajaan negeri hanya mengiktiraf sampai yang ke-19 saja. Kerana 19 masih hidup, jadi jawatan Datuk Naning ni hanya boleh diganti selepas dia mati. Jadi oleh kerana 19 masih hidup, maka 20 ke 21 ke 22 tak diterima. Jadi semasa Datuk Nordin dah tak ada, maka pihak lembaga Naning di sana tu telah usahakan supaya dilantik Datuk Naning yang baru dan bernama Datuk Muhammad Nazrul. Di sinilah saya terlibat dengan jemaah ini ya, Datuk Nazrul ni. Baik, kita pergi kepada soal proses lantikan ni. Dalam adat Naning ni, dia ada satu baju lah yang disebut sebagai baju setapuk pinang. Baju ni saya boleh sebut sebagai baju yang miracle lah, baju ajaib, ataupun baju yang disebut dalam bahasa kita baju yang ada karamah ya. Kalau dimakaikan pada orang tertentu yang dikatakan Datuk Naning, nak cek betul tak betul, pakai baju tu, kalau muat, kalau tak muat, bukan dia, kalau muat, maka dia lah dari Datuk Naning. Itu kaedah yang digunakan lama daripada tahun 1641 ya, sampailah kepada tahun 1870 ya. Misalnya dalam kes Datuk Mat Saleh ni, saya dikabarkan bagaimana mereka mencari Datuk Naning seterusnya, tapi tak jumpa. Tapi mereka telah mendengar berita ada orang yang bernama Saleh ni, dia mengembala kerbau, dia ada kerbau, dia duduk atas kerbau, dan bila mereka bawa baju tu pakaikan kepada dia, maka muat. Bila muat, dia orang pun angkat dia, jangan bagi dia pijak tanah lagi, bawa pergi ke ke masjid, ke inilah untuk diperjanjikan ya, dan dia jadilah. Tapi masalahnya selepas daripada Datuk Mat Saleh ni meninggal, undang ke-11 ni, baju tu gaib, dah tak jumpa dah. Ada yang kata terbakar, ada yang kata hilang, tapi soal gaib ni memang biasalah berlaku. Kadang-kadang kita pun tahu ada keris yang gaib ya. Dan saya ni pernah bertemu dengan hal-hal begini. Jadi bila dah gaib, jadi macam mana nak buat? Jadi mereka kata kita kena ambil adat, iaitu yang tua dituakan. Jadi adik-beradik kepada Datuk Mat Saleh ni, dia ada 3 orang perempuan, anak beradik perempuan, kakak yang tua, kakak yang tengah dan kakak yang bongsu. Mereka telah bermuafakat menyatakan kakak yang tua ni, yang tua dituakan, hendaklah diberi keutamaan prioriti. Maka diberikan gelaran namanya Ibu Sokor dan Tiga. Yang kedua tu Ibu Sokor, Ibu Sokor suku. Yang ketiga ialah Ibu Sokor perut. Jadi adalah 3 buah lah. Dia tiga-tiga tu status tak sama. Dia ada dia punya peranan dan tanggungjawab. Ini disebut oleh Datuk Mat Syah ni dalam buku tambur dia. Ya, dan menyatakan bahawa Ibu Sokor dan Tiga ini bertanggungjawab dalam memilih benih, mencari benih, memilih orang yang layak untuk menjadi Datuk Undang. Itu tugas Ibu Sokor dan Tiga, yang pertama yang tua. Jadi jalur dia lah yang patut dicari. Baik, yang kedua ialah Ibu Sokor suku. Tugas dia mencari datuk-datuk adat yang layak untuk dilantik menjadi tiang balai. Dan yang ketiga ialah Ibu Sokor perut bertanggungjawab mencari benih ataupun datuk-datuk yang boleh diberikan tanggungjawab sebagai bapa. Jadi tiga-tiga itu dah digariskan. Isunya ialah selepas daripada hal itu, ada isu yang mengatakan bahawa sebenarnya patutnya Datuk Undang ni berdiri. Mula Sokor 1, Sokor 2, 3. Jadi hal itu disebut juga oleh Datuk Mat Syah dalam tambur, tapi bercanggah dengan apa yang disebut awal tentang tiga peranan Ibu Sokor yang disebut tadi ya. Jadi cuba tak disebut ada mesyuarat. Saya baca dalam buku tambur tu ada disebut ada mesyuarat, tapi tak tahu siapa ahli mesyuarat ni, siapa, dan tak jelas. Bila tak jelas ni, sukarlah untuk kita nyatakan apa sebenarnya. Baik, jadi selepas daripada itu, maka dibuatlah kaedah ambil jalur satu, jalur satu, jalur satu, jalur satu, jalur satu. Kalau jalur satu tak ada calon yang, atau tak ada waris yang cukup syarat, misalnya masih budak, tak cukup
tak cukup umur, kan, ataupun cacat seumpamanya, maka dipinjamkan pusaka itu kepada ibu sokong, waris ibu sokong yang kedua. Kalau tak ada, pergi pada ibu sokong yang ketiga. Jadi dipinjamkan. Bila cukup syarat, pulangkan balik kepada yang pertama. Itu aturan dia. Tetapi perkara ni yang menjadi pencanggahan, ni yang ni kita tanya dalam saya punya tajuk ini, konflik adat ke konflik keluarga? Ini yang belum terjawab lagi ya. Baik, kita ambil contoh di sini ya, cara pengiraan nak. Misalnya Datuk Latif, undang yang ke-19. Apakah dia mencukupi syarat raja mati raja menanam? Adakah dia pernah menanam raja yang mati? Tak pernah. Okey, jadi kosong. Adakah pusaka turun ke anak buah? Ya, dia adalah daripada jalur satu. Tapi dia muda. Ya. Baik, seterusnya adat nan diadatkan. Ada. Ya, kosong, tak ada. Yang tua dituakan tidak dia muda. Jadi dia ada satu dia syarat tua. Datuk Muhammad Saleh Maksud ni semua kosong. Tapi dia dalam sejarah berita-berita yang ada, dia menjadi Datuk Naning, dan dia sampai ke Pagar Ruyung berinteraksi dengan Raja Alam Minangkabau di sana. Ya. Baik, kemudian kita pergi pada Datuk Dodin. Kosong. Tapi saya kata Datuk Dodin ni daripada Puak Dua, dia adalah pusaka turun ke anak buah. Minta maaf, dia ada tu. Dia ada pusaka turun ke anak buah, dia ada satu X lah, satu ya. Yang lain tu tak ada lah. Datuk Nazrul. Datuk Nazrul ni dia yang ada sekarang ni lah, yang 22 ni. Raja mati, raja menanam, tak ada, tak terlibat. Pusaka turun ke anak buah, yang ni saya tak pasti, jadi saya letak kosong dulu. Kemudian yang bawah tu ialah Datuk Hasan Abu Mansur. Raja mati, raja menanam, dia pernah tanam satu orang raja yang namanya Mat Syah. Ya, dan dia duduk dalam kubur menunggu mayat itu diturunkan. Tapi ada juga orang yang menggali kubur, ya, datang beritahu saya patut jadi raja sebab saya yang gali kubur dan saya yang tanam. Tapi dia ada abang yang tua, maka bercanggah lah, tak boleh lah nak jadi Datuk ni, kena yang tua dituakan. Lepas tu yang abang itu, dia kata dia dah buat surat macam-macam lah, claim dia juga Datuk Rai. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, ada 7 orang yang jumpa saya, beritahu saya mereka lah Datuk Naning, 7 orang. Lepas 7 orang tu lah baru saya boleh bentang benda ni di sini lah. Sebab sebelum tu saya tak pasti berapa orang sebenarnya, saya tak tahu. Baik, Datuk Mat Syah ni yang ke-18 yang dilantik oleh British sebagai polis untuk jadi Datuk Naning ni, dia tidak dalam raja mati raja menanam, tapi ada pusaka turun ke anak buah, ada nan adat nan diadatkan, dan juga yang tua dituakan. Baik, tapi kita balik kepada sini lah, ini tak terang ini Datuk Hafiz, salah seorang bekas orang besar balai, orang besar ni beritahu saya berkenaan dengan cara dia buat analisa ya tentang Datuk Mat Syah ni, dan menceritakan bagaimana sama ada layak atau tak layak umpamanya lah ya. Tapi tak apa, saya tak pernah nampak sebelah sini ni. Cuba nak alihkan. Tapi tak apa lah ya. Baik, saya pergi beralih kepada ini. Ini yang menjadi kita katakan satu turning point ya dalam adat Naning apabila baju setampuk pinang itu hilang. Jadi yang ni yang saya sebut tadi ni, ibu Safwan Nantiga, wanita generasi tertua yang mempunyai anak perempuan, jadi dialah yang jadi dia punya tugas ialah menentukan calon penyandang pusaka Datuk Naning dan melucutkan seorang daripada jawatan Naning. Jadi dia ibu Safwan Nantiga yang pertama, yang kedua ibu Safwan Tuku, yang ketiga ialah ibu Safwan Perut. Yang ni yang kita tak tahu berapa orang yang sanggup terima hakikat ni. Ada yang kata pada saya, jumpa saya, dia kata ini ciptaan, ini moden, ini tak boleh pakai, kita jangan guna lagi, kita buat demokrasi angkat tangan saja. Baik, dalam adat Kepati, matrilineal ni, induk dia lah ibu. Jadi kita buang ibu, nak panggil matrilineal tak boleh, nak panggil matrilineal tu boleh kita buang ibu Sokong, tak boleh panggil adat Kepati, ada. Ya, ini masalah. Jadi kalau tolak ibu bersuku kepada ibu, tak boleh pakai dah, boleh masuk orang Semdor, orang luar pun boleh masuk, jadi boleh jadi Datuk Naning, maka salah adat Naning tu dah tak panggil adat Kepati lah. Ya. Baik, ini ialah suku-suku yang besar, suku utama di Naning ini ialah
keluarga nan bergajah tunggal, Mungkal, Seri Melenggang, Seri Melenggang, Seri Melenggang Melenggang lah, anak Melaka dan juga Tiga Batu. Ya. Jadi anak Melaka ni sebenarnya bukan daripada Sumatera. Dia orang tempatan, tapi bersama dengan Datuk Patih dan Sebatang bersetuju dan memikul dan mendukung sistem Adat Patih, maka dia dijadikan sebahagian daripada suku utama. Ya, jadi suku ni Seri Melenggang dan anak Melaka ya. Baik. Kata terang, saya nampak terang. Ini ada pasal ada kamera zoom tu, jadi ada menghalang di pandangan saya. Baik ya, kita pergi kepada ni suku Mungkal dan Tiga Batu. Jadi ada 7 keturunan yang ada di situ ya. Baik, nanti saya kongsikan juga slide ni nanti kemudian. Cuma saya nak baca di sinilah. Dia punya kaedah dia, saya nampak punca dia kat sini. Raja mati, raja menanam tidak dilaksanakan selepas daripada peristiwa mengkebumikan raja. Itu punca perbalahan yang berlaku. Yang kedua ialah yang tua tidak dituakan. Ini juga dua-dua ni menjadi perbalahan menyebabkan kerencatan dalam institusi naning yang ada pada hari. Baik. Saya nak sebut di sinilah, ada orang kata kepada saya, raja mati raja menanam ni adat, bukannya agama, tak ada apa-apa pun. Kan tak ada. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarah Nabi SAW, bila Nabi meninggal, Nabi wafat, jasad tu tak dikebumikan sampai dilantik seorang khalifah. Hanya selepas terlantik khalifah Abu Bakar, barulah jasad Nabi itu hari ini baru dikebumikan. Jadi orang Minang ni, orang adat berkata orang Minang ni, dia advance sikit lah. Dia kata sebelum tanam raja ni, kita pastikan siapa raja, bakal raja ni. Jadi raja itulah yang akan menanam. Jadi selesailah masalah nak melantik raja. Jadi adalah pepatah seperti dia kata dalam terumban tu, dia kata sehari tanam, sehari tanam, sehari tumbuh. Tak payah tunggu banyak hari, terus tumbuh je. Maknanya dah ada. Begitu sehari tanam, sehari tumbuh. Ya, kalau di situ sehari ada sehari bernama. Sama. Anak yang baru lahir, anak namanya udah ada. Anaknya baru lahir, Namanya udah ada sehari atau namanya sudah ada. Tak payah tunggu 7 hari, 10 hari lah sama. Baik, jadi bagi saya ini adalah kias daripada Sirah Rasulullah bahawa orang adat Patih ni dia dah advance, dia dah sediakan raja, kalau ada raja mati, tanam. Jadi hari ini bila undang yang 19 mati, tak tahu siapa yang tanam. Berita dia mati pun orang tak tahu. Undang Naning yang ke-19. Jadi kerajaan pun tak ambil tahu. Kerana tak iktiraf dia sebagai Datuk Naning walaupun dia telah diterima pakai oleh kerajaan pada satu ketika itu. Jadi inilah punca dia. Apabila raja mati, raja menanam tak dibuat, maka berlakulah pelanggaran adat yang berlakulah ketulahan. Jadi kalau katalah orang kata, alah kawan yang tanam raja ni, dia tu nampak macam pelekeh je, macam tak kemas je, macam tak pandai cakap je, macam-macam lah. Itu hal peribadi dia tu sebenarnya boleh dibentuk. Kan? Di keliling raja, kenalah ada konsultan dia, image konsultan dia, penulis ucapan dia yang menjaga itu, menjaga ini, menetap itu, menetap ini, mestilah ada. Jadi kalau kita nak kata kalau orang ni nampak lekeh umpamanya, macam mana pula boleh ambil orang daripada atas ke bawah dijadikan Datuk Naning? Jadi soal SOP sebenarnya dalam adat adalah satu yang mesti dilaksanakan dengan penuh rapi. Kalau nak langgar, adalah cara-cara kaedah-kaedah. Bukan langgar lah, maksudnya nak ubah suai sedikit dan sini, kena ada cara yang rapi dan kena jujur. Baik, syarat yang dituakan ni kekal dalam menentukan anak buah yang naik sebagai undang. Jadi ketika Osman Kring meninggal, dibunuh oleh Jepun, tak ada raja mati, raja menanam. Betul. Bila Datuk Saleh itu meninggal, dia dibunuh oleh komunis. Memang tak ada raja mati, raja menanam. Tapi ada satu lagi, yang tua dituakan. Maka carilah dalam raji itu, dalam keluarga waris itu, siapa yang tua, maka dituakan. Itu kaedah yang backup kita kata ni kan. Jadi bagi saya pegangan kepada SOP ni satu perkara yang agak penting lah kerana dia dah diatur begitu rupa oleh orang-orang dahulu, Datuk Nenek moyang ni, supaya menyusun masyarakat dengan baik. Ni saya bagi contoh
yang disebut julat keturunan orang kaya Seri Maharaja. Baik. Yang warna kuning ni ialah Datuk-Datuk Nanning ya. Yang sebelah kanan sekali ialah apa nama hitam, yang bawah dia tu Anom ya. Mungkin tak nampak betul. Yang warna biru adalah daripada perut nombor 2, yang sebelah kanan sekali ialah Ibu Soko daripada perut 3. Jadi kalau ikut peraturan adat, dia mesti daripada jalur yang tua dituakan. Baik. Jadi jangan jadi masalah ni. Yang warna merah tu namanya Datuk Abu Hassan, pewaris Datuk Nanning. Dia itulah Raja Menanam. Tapi tak diangkat menjadi raja atau undang, tapi dilantik pula yang muda daripada dia ni ialah Datuk Latif yang baru meninggal baru. Kerana apa? Kerana dalam bacaan saya ialah percampuran politik ya dalam Nanning menyebabkan perkara itu jadi satu kemelut lah ya. Baik, ini gambar rajah yang besar, mungkin tuan-tuan tak nampak lah, saya pun bawa ada kat atas jabatan saya itu. Saya dah kumpul sarfilah ni bantuan daripada berkuasa, termasuk sama daripada Yasin. Kita buat tu sarfilah tu, macam mana nak susun orang ni boleh masuk mana, orang ni layak tak layak. Kalau Datuk siapa nama Latif tu duduk di mana duduk dia tu, adakah dia duduk di bawah atau di atas pada Datuk Hassan, ataupun yang kalau yang perut 2 tu macam mana, perut 3 macam mana. Jadi memang dah diatur. Nanti saya akan berikan lah, kalau tuan-tuan yang berminat ni kita akan lebih teliti. Semua nama-nama orang yang layak disebut dalam ni, tetapi pelanggaran adat menyebabkan berlaku kemelut itu. Baik, kan kita pergi sikit lah. Saya nak pendekkan, saya ada sikit je masa lagi untuk perbincangan. Saya dah sebut tadi lantikan bagi Ibu Sokong. Kemudian konflik apa sebenarnya? Ini tajuk saya konflik adat atau keluarga. Tapi boleh jadi juga konflik negeri. Macam mana nak kata konflik negeri? Pada tahun 1997, Ketua Menteri Datuk Mak Azin, dia kata kita padamlah ya, adat Pantai Karang Temenggung, dia buat satu je, adat Melaka. Awal-awal lagi sudah ada cadangan untuk hapuskan Nanning ini ataupun Temenggung ni, buat satu je adat Melaka. Tapi tak tahulah jauh mana boleh pergi. Tapi seterusnya pada tahun 1993 berlaku satu kebelut di mana Rahim Tan Kee, Ketua Menteri, telah mengusulkan dalam Dewan supaya menggugurkan peruntukan 34 dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri, dihapuskan Nanning. Dan berlakulah kali tersebut, maka hilanglah status Datuk Nanning di zaman itu. Dan selari dengan 1993 ialah peristiwa konflik perlembagaan ya dalam ketika Mahathir jadi itu ya. Baik. Jadi hasil daripada ini, maka Datuk Nanning telah pun tidak mendapat lagi peruntukan wang, balai raya telah diambil dan fasiliti telah ditahan. Baik, kenapa benda ini berlaku? Punca dia kat sini. Apabila Datuk Mat Shah, undang yang ke-18 ni, dia tuntut supaya dapat kuasa otonomi untuk 25 wilayah Nanning ini, termasuklah pengutipan cukai. Ini dia yang jadi punca lah. Jadi saya pun tak faham kenapa masa itu, tapi pada logiknya beginilah. Oleh kerana Kerajaan Persekutuan Kak Janggi dah ada beriman infrastruktur kan, dah ada majlis daerah, majlis untuk menguruskan hal ni kan. Jadi bila Datuk Mat Shah ni tuntut berdiri, maka dia dah bertembung dengan sistem yang sedia ada. Jadi bertambah sulit. Maka sebagai respon, Perintah Bilik mengusulkan supaya batalkan Datuk Nanning. Dan saya dipahamkan juga dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri ini, status pimpinan yang penting adalah KYT. Nombor 2 Datuk Nanning, nombor 3 baru Ketua Menteri. Jadi bila dihapus ini, maka Ketua Menteri nombor 2 lah sebagai eksekutif. Tak ada lagi Datuk Menteri. Jadi ini punca kepada perbalahan 1993 menyebabkan peraturan itu dibatalkan. Cuma saya bertanya pada pakar undang-undang, walaupun perkara yang di-24 dibatalkan, sebenarnya tak boleh sebab ada peruntukan di Perlembagaan Persekutuan, iaitu ibu kepada hal-hal ini yang memelihara, menjamin hal ini tak boleh dibuang Allah apa sekalipun. Ya. Kemudian berisu soal pingat. Ya, pingat ni sebenarnya beginilah, pada pandangan saya,
Pingat ni memang diberikan oleh Datuk Nenek. Tapi pingat yang diberi ni bertaraf Datuk Adat. Tapi kalau nak diangkat sebagai datuk di bawah istana, maka hendaklah diproseskan. Jadi yang tu yang mereka sedang buat sehingga Datuk apa nama Zalina apa nama Zalina Osman. Azal Osman masa itu di Menteri Undang-Undang melihat perkara ini dan belum selesai lagi perkara itu. Jadi kalau Datuk Adat ni dia punya ejaan DATO je. Kalau Datuk Istana ataupun lebih oleh Governor ataupun Raja Sultan DATO apostrophe. Kalau Agong DATUK. Jadi memang dah ada dah benda tu. Cuma DATO ni dia tak boleh pakai lah DATO apostrophe kalau dia tak ada. Dia sesuai untuk urusan hal-hal bersambit dengan adat dan warisan sajalah. Jadi ini yang berlaku dan akhirnya saya dipahamkan Ketua Menteri Melaka ni pun menarik sebuah kewangan lah yang lebih running dan baik. Ada orang beritahu saya bila dua Ketua Menteri ni menggugat hal running, kedua-duanya kena ketulahan. Ya, dari PBC ketulahan pada PBC dan juga ketulahan kepada kita tahulah sejauh mana benar ya. Baik. Sekarang ni kita akhir sekali saya nak sebut ini bahawa Kerajaan Melaka tak mau deal, tak mau urus dengan Datuk Naning ni diwujudkan satu portfolio baru namanya Pewaris Ketua Adat Pepatih Melaka. Dia tak sebut Adat Pepatih Naning Melaka. Jadi portfolio tu diberikan kepada Datuk Abu Hassan dan pengiktirafan ni diberi kepada Datuk Hassan. Baik pada saya dia bersifat sementara. Kerana masa tu Undang Naning yang 19 masih hidup. Jadi Kerajaan Negeri pun tak nak berurusan dengan yang 20, 21 dan 22. Maka portfolio pewaris ni lah digambarkan seolah-olah Kerajaan Negeri masih peduli tentang adat patih. Seolah-olah macam tu lah. Nak kata dia masih ambil tahu lah adat patih ni. Maka adalah pewaris kedua adat patih Melaka. Jadi dalam banyak majlis Datuk Hassan hadir dan dihormati sebagai orang paling tua. Umurnya 82 dah ya. 80 dah kan? 78 ya. Dan sudah tiada lagi undang Datuk Undang sekarang ni, 20 dah tak ada. Jadi tak buat apa sekarang. Sudah 19 dah meninggal, apa tindakan selepas ini? Diam, tak beli, atau lupuskan undang-undang ini, atau lupuskan adat parti, atau buat bersyawarah muafakat cari jalan keluar daripada kementuan. Inilah satu perkara yang saya tinggalkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Konflik yang asalnya ialah konflik adat dan keluarga, tetapi boleh jadi juga konflik negeri. Ya, negeri itu yang telah terlibat. Jadi carangan saya, yang pertama, iktiraf pewaris Ketua Adat Pepatih yang tidak ada dilantik sebagai rasmi sebagai Ketua Penghulu Adat Pepatih Melaka. Bukan sebut Naning Ketua Penghulu Adat Pepatih Melaka, sebab setiap mukim ada 25 mukim ni ada penghulu adat. Penghulu adat daripada wilayah. Jadi sekarang lantik pewaris ketua ni sebagai pengurusi atau ketua penghulu kepada semua-semua tu. Yang kedua, lantik adat pepatih satu organisasi adat pepatih terdiri pada wakil-wakil kelompok 7 suku, iaitulah suku Semelenggang, suku Tiga Batu, suku Mengkal, suku Semelenggang Bunga Tanjung, suku adat Melaka, suku Tiga Remek dan suku Semelenggang Air Hangat. Dia dilantik untuk dalam organisasi pewaris ketua adat pepatih Melaka. Yang ketiga, berikan fasiliti lah ya, kemudahan kepada jawatan kuasa ini untuk melaksanakan tugas mereka membantu kerajaan negeri dan mengangkat dan memertabatkan adat pepatih di Melaka. Kalau tak sebut Naning pun adat pepatih Melaka. Sementara kita nak tunggu urusan penyelesaian tentang yang Naning ni. Baik, cadangan keempat, mengusahakan satu plan strategik dihasilkan bagi penerusan organisasi pelaksanaan di bawah portfolio pewaris ketua. Ini kena buatlah. Jadi kena panggillah pakar-pakar dan seumpamanya. Dan kelima, beriktiraf satu lembaga adat Naning. Ini kunci kepada macam mana nak selesaikan masalah institusi Naning dan institusi keluarga Naning. Mengiktiraf satu lembaga adat Naning sahaja untuk bermusyawarah dan muafakat, membetulkan dan meluruskan semula institusi Naning dan institusi keluarga Naning mengikut adat yang sebenar-benar adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat istiadat. Manakala adat resam tidaklah menjadi urusan keutamaan buat masa ini. Ya. Ada satu lagi adat di bagian adat resam. Ya. Baik, yang akhir sekali menubuhkan satu jawatan kuasa adat atau Dewan Adat. Dan dipanggil Dewan Keadilan.
Ya, di Melaka tak ada. Menubuhkan Himpunan Kuasa Adat atau Dewan Adat sebagai pemikir dan pemantau kepada kelestarian adat Pepatih, adat Temenggung, serta adat-adat lain lah yang minoriti ni. Orang asli Keling ni bukan tentu ni, suku Ceti lah. Nyonya dan Portugis atau Belanda. Baik, kesimpulannya, pegang rapi dan kukuh adat persedikan syarak persedikan kitabullah, syarak mengata adat. Ini kena pegang betul-betul. Ya, tak ada kalau kata Raja Menteri Wajib Menanam tak boleh pakai, sila mukakan rujak kerana tak boleh pakai. Dari sudut kias Islam boleh. Jujur, ikhlas, terus dalam menghayati aturan adat, jangan kerana kepentingan kepimpinan politik, kerana orang tertentu, kerana pihak-pihak itu, maka kita melanggar adat. Ya. Kita tidak boleh ada nakoda, 2-3 nakoda dalam satu kapal. Meletakkan sesuatu yang betul pada tempatnya dilihat adil pada Allah, manakala lawannya ialah zalim. Dan dapatan kajian saya ini yang saya buat ini masih belum selesai analisisnya dan akan dikemas-kinikan dan kita akan kongsi pada waktu lain. Minta maaf di atas penyampaian yang agak panjang tu, tapi itulah yang dapat saya kongsikan. Saya kembalikan mula kepada moderator Dr. Raini.